Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin sekalian, negara bangsa yang kukuh tidak dapat dibina oleh seorang individu sahaja. Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama, perpaduan, semangat cintakan negara daripada seluruh rakyat. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kita hendaklah menghormati antara satu sama lain demi mengekalkan keharmonian negara. Sikap toleransi dan saling memahami juga penting agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman dan sejahtera. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan yang penting dalam membina negara bangsa. Generasi muda perlu menimba ilmu bersungguh-sungguh agar dapat menjadi pemimpin, profesional dan warga negara yang berilmu pada masa hadapan. Ilmu pengetahuan merupakan asas kepada pemadukan sesebuah negara. Hadirin sekalian, kita juga perlu memupuk nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab, jujur, berdisiplin dan saling membantu. Nilai-nilai murni ini akan melahirkan masyarakat yang berkualiti dan menyumbang kepada kemajuan pada masa hadapan. Nilai-nilai murni ini juga akan melahirkan masyarakat yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Akhir sekali, marilah kita sama-sama berganding bahu, memupuk perpaduan dan bersama-sama meningkatkan kecemerlangan negara agar negara akan berada pada peringkat antarabangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.